Hai, Assalamualaikum. Pernahkah anda rasa dibuli? Ataupun anda nak tahu apa itu buli? Mari saya kami terangkan. Perkenalkan diri, saya Masya Aqilah binti Muhammad Zainal Farizah daripada kelas 3B dan juga daripada kumpulan Socialize. Saya bersama rakan-rakan saya akan menerangkan apa itu buli. Contoh-contoh bully listen termasuklah ejekan dan penghinaan. Ejekan dan penghinaan berlaku apabila pembuli menggunakan kata-kata seperti hodoh atau gemuk untuk mengejek seseorang. Selain itu, menyebarkan kabar angin atau fitnah. Ini berlaku apabila pembuli mengedarkan maklumat untuk merosakkan reputasi seseorang mangsa. Body shaming. Ini berlaku apabila pembuli mengkritik atau menghina seseorang berdasarkan bentuk badan mereka. Bully cyber ialah pembuatan ancaman, gangguan dan penghinaan melalui teknologi digital seperti media sosial. Antara contoh bully cyber ialah komen bencian, body shaming dan flaming. Bully sosial pula, dia ialah bully yang buatkan perbuatan menindas dan sebagainya. Contohnya seperti menyebarkan fitnah, memulaukan dan sebagainya. Bully fizikal ialah bully yang di mana seseorang individu mencederakan individu orang lain. Sebagai contoh, menumbuk, menendang dan sebagainya. Hai semua, apa nak tahu apa itu bully? Bully memberi kesan negatif kepada masa dan masyarakat. Kita semua sebagai rakyat Malaysia perlu membenarkan das bully supaya negara aman dan harmoni. Ya, terima kasih. Itu saja pada grup kami. Bye!